guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ni rasa nak makan macam yang makanan yang berlemak tau. Aku rasa macam teringin nak makan masak lemak, tapi nak pergi ke Negeri Sembilan tu jauh pula kan. Aku search dekat Google, adalah berdekatan dengan area tempat yang dekat dengan area aku. Korang nak tahu dekat mana? Jom ikut aku. Aku rasa kedainya area sini. Kalau tengok maps, rasa depan sikit lagi tu, sebelah kanan dia rasa. Oh, ni dia Jang Salai House. Jang Salai House. Okey, apa-apa pun kita cari parking dulu. Okey, sekarang aku dah sampai dekat apa nama ni, Jang Salai House. Tempat dia redup guys. Tempat dia cun. Kita tengok ni Jang Salai House. Jang Salai House. Sekarang cuaca pun tengah apa, mendung-mendung nak hujan ni. Ada pula orang potong pokok ni. Apa pun kita masuk dulu. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Oh, ini bukan masak lemak je guys. Dia ada ayam berempah lagi. Kita tengok lauk tu. Sekejap kita tanya berada ni. Bang, sini buka pukul apa bang? Buka pukul 10. Dari pukul 10 sampai pukul? Sampai pukul 6 petang. So kalau tengah hari tadi memang ramai ya. Ini pun dah tinggal ada juga lauk untuk kita buat sikit-sikit untuk tu. Alah, ini yang saya cari ni, masak lemak apa ni? Daging daging salai. Ni apa ni bang? Telur apa ni? Telur mayung pak, telur ikan. Oh, telur mayung. Ini jarang-jarang ada ni. Jarang-jarang telur mayung ada ni. Tengok guys, ulam-ulam pun ada. Kita ada siput sedut. Dia dah ada sediakan satu piring kecil macam ni. Ni telur mayung. Ini siapa yang memang penggemar telur ikan mayung boleh try ni. Ada telur masin, ada keli, ni ada itik. Lepas tu belakang tu ada sampingan sikit lah, makan lauk lain tu. Sini, dekat sini area Sentosa. Kalau kau tengok guys tempat dia, tempat duduk pun banyak. Aku datang lebih kurang jam, sekarang pukul 2.45. Tadi tengah hari mesti ramai orang ni. Sebab lauk pun dah kurang kan. Situ bahagian air. Okey, ni menu-menu yang aku ambil. Daging salai. Tengok nampak pekat. Rasa kita tak tahu, tak apa, kita tengok nanti. Aku ambil ayam apa ni? Ayam kampung pistol. Ni set nasi dia. Aku add on untuk telur masin. Nasi dia bagi sekali dengan ikan masin, timun. Untuk sayur ulam ni aku add on lah. Okey guys, ini menu-menu yang aku ambil dekat sini. Kita ada ayam kampung pistol. Lepas tu kita ada yang ini, menu killer dia, daging masak lemak cili api. Tengok pekat tu. Tengok pekat kan. Kita try dulu. So aku ambil dia punya combination untuk masak lemak ni. Combination dia adalah telur masin, ada sambal belacan sikit. Memang dia bagi sekali. Ini memang nasi ni memang dia datang sekali dengan ikan masin, ikan bulu ayam ni, timun, nasi dengan telur masin Untuk sayur ni aku add on. So mana ulam-ulam, mungkin tengah hari tadi lagi banyak jenis ulam. Jom kita rasa dia punya masak lemak. Daging masak lemak cili api, kita try. Dia punya suap hirupan
Kesan pertama untuk kuah dia tu dah terasa Negeri Sembilan je tu. Macam orang-orang area Klang Valley, rasanya tak payah kot nak pergi jauh-jauh pergi Negeri Sembilan kat sini. Jang Salai rasa. Nanti aku tag dia punya nama. Dia ada telur masin. Telur masin ni pun tengok tempat juga. Ada yang dia putih, dia masin, ada yang tak masin. Kalau tak masin tu tak tahu dia telurnya lupa letak garam kot. Bismillah. Ni syok. Ini kena sambal belacan ni letak tepi tu. Dah masin, kita siram dia dengan masak lemak daging salai. Untuk portion satu mangkuk ni aku rasa boleh makan 2 orang. Aku rasa memang boleh makan 2 orang ni. Kita try dulu. Kita try tanpa lauk. Kita try nasi dan masak lemak aja. Bismillah. Negeri Sembilan. Pedas dia ada. Ini bau betul masak lemak. Kita letak sambal belacan sikit. Daging sikit. Telur masin sikit. Sayur jangan lupa, ulam. Ini combination dia. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Sembilan. Betul. Aku rasa aku dah tak payah dah pergi jauh-jauh sampai ke Negeri Sembilan kalau aku nak makan masak lemak. Dekat Jang Salai ni dah padu. Jang Salai dah padu. Dia makan, kalau makan makanan yang berlemak sini, untuk aku memang tak sesuai lah untuk ambil air yang bersusu. Nanti lagi muak. Itu untuk aku lah. Jadi guys, pekat gila. Memang pekat dia punya masak lemak dan kuah dia. Daging. Jadi tadi aku ada ambil ayam kampung. Ayam kampung ni macam yang korang tahu, dia memang saiz dia memang kecil. Kalau untuk aku, ayam goreng kampung ni dia sedap goreng dengan kunyit dengan garam je. Kunyit garam dah sedap. Gorengan kunyit dengan garam je untuk ayam kampung lah. Sedap guys. Sedap. Tak payah pergi jauh. Jang Salai dekat Sentosa. Mana-mana yang berdekatan dekat area Shah Alam, dekat Kelang ke, kan area Selangor, KL, Putrajaya, lain lagi area Jalan Kelang Lama sini, datang sini. Tak lagi jauh-jauh. Jang Salai. Aku datang makan ni pun sekitar jam 2.45 tadi aku datang. Korang tengok tadi ada
Ada teri salai, ada itik salai, ada telur ikan mayung. Mana-mana penggemar tu boleh try lah. Mana yang teringin nak makan masak lemak cili api, boleh datang Jam Salai. Area-area Klang Valley, mari sini. Mantap. Okey, aku nak layan dia punya makanan dulu. Apa pun kalau korang nak datang, nanti aku letak dia punya alamat dekat video nanti. Okey, bye-bye. Mantap. Daging salai berapa ringgit? Daging salai tu RM12. RM12 untuk satu mangkuk lah. Ya. Okey, nasi tu set. Nasi RM2. Dapat sekali dengan dia punya timun, ikan masin, Ya. okay, sambal belacan dia. Okey. Lepas tu tadi ayam kampung. Ayam kampung 10. Lepas tu apa lagi? Saya ada tambah ulam satu ikat RM2. dengan telur masin satu. RM2. Teh ais.